Ada pula nak berkahwin, kena fikir 2-3 kali. Kalau saya berkahwin, saya letak upload Facebook. Kan, mengurangkan kos. Tapi masing-masing terpulanglah. Isunya, ini dipanggil sandwich generation. Generasi sandwich. Generasi sandwich ini yang harus kita perjuangkan. Kita berjuang tentu untuk lawan kemiskinan. Tapi agenda kita ke depan, parti keadilan. Apa bentuk cita-cita? Apa bentuk sektor pembuatan? Apa bentuk bakat-bakat yang dapat digilap? Supaya anak-anak muda dalam generasi sandwich ini melihat, inilah partiku, inilah parti masa depan, inilah parti yang prihatin bahawa isunya kerja, peluang, kehidupanku. Kepala bapak kau. Sorry lah. I use bahasa kasar sikit.